Tu sebab kalau kita tengok kadar perceraian di Malaysia, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat ceramah dia berlangsung, dah satu pasangan bercerai dah ni. Kan 13 minit kan, ni dah 16 minit nak masuk pasangan yang kedua orang. Jadi punya ramai orang bercerai hari ni. Tapi dan menurut kajian, lebih 90% pasangan yang bercerai kebanyakannya tak jaga solat. Bukan tak solat jemaah, memang tak semayang. Tu sebabnya lagi satu isu lagi, perkahwinan silang ni, silang budaya ni, silang budaya agama ni kan. Dia nak kahwin dengan orang putih, nak cucu lawa kan, kahwin dengan apa, kahwin dengan yang hitam itu menawan, ada juga. Nak kahwin tu tak ada masalah, tapi saya banyak nasihatkan, sebelum kahwin pastikan pasangan yang bukan Islam tu, suruh dia, bagi dia masa 6 bulan untuk mendalami Islam dulu. Tolonglah saya, jangan dia masuk Islam sebab nak kahwin. Banyak masalah nanti, banyak masalah. Kebanyakan memang masalah. Kadang-kadang lepas tu bergaduh, kenapa tak semayang? You suruh saya masuk Islam, sekarang nak suruh semayang pula. Dulu saya nak kahwin dengan you, jangan masuk Islam ni. Dah habis gaduh. Ada juga masalah yang masuk Islam tu lah lagi taat semayang daripada yang dah lama Islam tu. Ada juga. Jadi benda tu kena jaga lah. Tu balik pada objektif untuk membina rumah tangga. Tanggungjawab nak kena jaga. Kan? Nafkah kena jaga. Kan? Jaga suami, jaga isteri, semua kena jaga. Ini main pakai CPS sendiri. Ada pasangan ni nak bercerai dah tuan-tuan, fail mahkamah punca, mak ayah campur tangan. Mak ayah kena ingat ya, dalam rumah tangga anak-anak kita adalah orang ketiga ya. Mak ayah dalam rumah tangga anak-anak, mak ayah adalah orang ketiga. Kalau boleh biarlah berperanan sebagai penasihat sahaja. Kalau tu pun kalau diminta, kau tak minta jangan, biar ya. Tapi kalau nampak torang dah depan mata tu, tunggu ni mak nak tunggu sikit. Kau dengan lelaki kau memang membuta sampai tengah hari, memang ni kau perangai kau banyak dah. Macam tu kan. Kau tak semayang kau, tu mak ayah nampak tu tunggulah kan. Tapi maksudnya kalau dia minta, kalau keputusan dalam keluarga tu, kalau dia minta pandangan mak, Alung dengan Angah, Alung dengan abang ni dah bercadang nak beli rumah, nak beli rumah besar sikit pada rumah ni, apa pandangan mak? Tanya baru cakap. Bolehlah, tapi rumah ni jangan kau jual. Kenapa lah? Mak nak duduk sini kan. Contohlah kan, cakap. Ataupun kau jangan, kalau kau jual tu, duit tu kau simpan sikit, bawa pergi haji. Contoh. Nasihat boleh kalau diminta, tapi jangan campur tangan. Sampai satu tahap ada berlaku ni pasangan bercerai ni, ayah boleh cakap dengan anak perempuan dia. Ayah cakap dengan anak perempuan, sebelum ayah ni tutup mata, sebelum ayah ni mati, ayah nak benar tengok kau bercerai dengan lelaki kau. Apa bodoh tu? Apa hukum itu tuan-tuan? Berdosa tuan-tuan, dengan main-main kan? Ya, adalah macam tu. Habis dia punya kan, cucu-cucu tu ambil, kesian lelaki tu, pagak lelaki tu kat rumah tuan-tuan. Kesian. Suami baik pula tu, Allahu Akbar, berkonan tengok suami tu balik daripada pasar, beli ikan, beli sayur siang-siang, masuk dalam petais, tinggal bini nak masak je. Kereta nama bini, dia beli buat loan pakai nama bini. Bini yang bawa kereta tu kili-kili, tak berkerja, mentah darah kerja tapi suami naik motor pergi kerja, tapi suami bayar. Apa lagi nak? Rumah tu pun suami bayar. Tapi setiap kali raya, diseret anak-anak pergi balik kampung belah bini. Yang ayah ni, yang lelaki ni tinggal rumah seorang, tak nak balik kampung sebab tak tergamak. Family tanya, mana anak bini kau? Kan payah nak jawab, jadi duduk raya seorang. Dia khabar dia beraya dengan bini wal tak. Bayangkan, makin teruk. Saya nasihatkanlah. Dia minta nasihat kat saya nasihatkanlah. Kalau dah tak ada dah mawaddah warahmah tu, apa lagi nak tunggu? Apa kan? Baik dosa ya. Yang bini tu pun berdosa kan.
Orang perempuan ingat ya, jangan ikut siapa sendiri ya. Kan? Rumah ni nama I. Sekati I lah. Orang perempuan tu. Tapi orang Melaka tak macam tu. Rumah aku. Ikut suka aku lah. Macam tu lah. Tu orang Melaka. Kan? Tak, walaupun rumah tu nama isteri, tapi dari segi kuasa nak membenarkan orang keluar masuk lepas kita berumah tangga, suami ikut cakap suami, jaga izin suami ni, insya-Allah senang hidup orang perempuan. Iya. Orang lelaki pula konolah timbang rasa, saya tidak luluskan. Tak izin, saya tak izinkan. Orang macam tu je kan. Contohlah kalau isteri, kan, kalau isteri Oma ayah sakit, Oma ayah isteri sakit, Oma aku ayah aku sakit, atau dua-dua sakit, suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia. Abang, mak sakit lah bang, saya ingat saya nak balik kampung jaga mak, boleh tak 3 hari? Abang tak izinkan. Kenapa? Sekati akulah, aku laki kau, contohlah kan. Maknanya tanpa sebab yang baik, kalau isteri taat pada suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Dan suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Ingat, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Tapi kalau isteri nak jaga, kebiasaan isteri nak jaga, tak apalah bang, mak abang mak saya juga, macam tu ayat kan. Sebaik-baik suami, bagilah upah ke isteri tu. Upah tolong jaga mak abang. Abang susah yo. Berapa tu? Tanya pula berapa tu kan. Betul lah kan. Jadi tu kena faham tu. Banyak kena bergaduh suami isteri kerana tak faham. Dan di sebalik kepincangan sisi keluarga yang dihadapi, maka kita nak macam mana cara nak jadi keluarga misal ini, kena carilah misalan yang baik. Misalan yang baik apa dia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Dia tak ada macam-macam baik atau bajet-bajet baik, confirm yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi ikut siapa? Ikut Nabi. Jadi apa yang Nabi ajar kita? Yang pertama, Nabi ajar kita tidak membenci pasangan yang beriman. Pasangan kita yang beriman pada Allah dan Rasul, janganlah dibenci. Kadang-kadang dia ada buat silap dalam melayari alam rumah tangga. Mesti ada perkara-perkara yang membangkitkan emosi atau ego antara kedua pasangan, terutamanya pada pihak suami ataupun isteri. Masing-masing mahu mempertahankan pandangan, sehingga kadang-kadang terbenci dengan sikap pasangan tu. Suami tu dia benda lain boleh usik, tapi jangan kau usik bab mancing. Contoh, dia memang gila mancing dengan geng-geng pancing itu, jangan kau sentuh tu, sensitif kat dia kan. Jadi dia ajar, janganlah seorang mukmin, kata Nabi, janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya satu, mana ada manusia sempurna, tentu ada kekurangan tertentu, tapi dalam kekurangan tu banyak lagi benda-benda elok kat dia tu yang boleh dipikirkan. Kenapa fikir yang tak elok? Dia fikir kawan tu berdongku macam rimau bila tidur. Oi, laki dah ni tidur. Kan? Macam mana lah nak tidur macam ni kan. Tapi ada yang dah biasa tu, dia tak boleh tak dengar laki berdongku, risau dah. Sudah sonyap nak meninggal dah kau. Kan? Jadi makna kata, tapi benda tu tidak dijadikan sebab untuk menghukum tak suka kat dia. Sebab terlalu banyak lagi kebaikan-kebaikan, banyak lagi benda-benda baik